bazir ni dia kena gini pula orang faham sapi mubazir. Ni berhak orang yang berkena pula kena panggil. Apa kita nak qadi ke apa panggil mu ni harta duduk bazir. Orang faham mahjur. Boleh pihak yang berkuasa menahan daripada kereta harta. Mu ni harta tak mana. Sebab panggil jadi sapi. Orang panggil bodoh. Harta dah ni guna tak kena panggil sapi. Mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguh orang bazir itu hukum adalah mereka itu daripada saudara syaitan. Maka sekiranya kalau lah pemimpin tu Islam, dia berhak panggil tahankan daripada mereka harta, daripada mahjur. Ya, ada kan kadang-kadang orang ni baca lekat hutang banyak pada harta. Kalau nilai-nilai harta dia 500,000, hutang dia lekat 1 juta. Jadi banyak hutang pada boleh dia tahankan. Mu tak boleh cara harta. Kalau ada dah tu jual untuk bayar hutang. Bila orang lagu ni bila kena hajar, dia tak boleh nak tasarruf harta dia, tak sah. Nak jual apa tak sah. Tu wajib tadi dia kena tidak dia pay hak. Dia kena kira sebab kewajipan tadi dia sakut dengan hak ni. Hak si waris tak sakut tadi dia kena belanja tapi dia tak belanja taksi dia. Itu kena kira. Itulah. Maknanya macam-macam kita manusia ni dah. Tapi kena ada yang berkuasa pula tu. Tu.